seperti yang aku janjikan, hari ni aku akan tunjuk macam mana cara korang nak servis filter air ombak. Filter yang aku jual sebelum ni tu, kalau korang tak dapatkan lagi, korang dapatkan sekarang dekat pack kuning kat bawah. Aku akan tunjukkan dekat korang macam mana nak backwash ataupun servis untuk filter air Kowe. Korang kena buka dulu dua skru, which is kanan dan kiri, and then kau buka dia punya casing untuk tutup ni. Kau kena buat satu-satu. Cara nak buat dia aku akan ajar. Inilah yang dipanggil backwash. So kau reverse balik macam mana function sebenar dia. So kalau masuk daripada sini, sekarang ni dia masuk daripada tengah, biar dia keluarkan balik. So bila kau dah cukup 2 kali kau buat ulang proses ni, and then kau boleh pergi ke next filter and kau ulang benda yang sama. So yang first ni dah settle, kita pasang balik. So yang ni pun sama, sini dia punya masuk, sini dia punya keluar. Kalau ikut diagram sebenar. So untuk kau basuh, backwash tu kau kena masukkan dia daripada tengah, biarkan dia keluar dekat tepi ni, daripada inlet dia. Macam biasa juga, ulang proses yang sama 5 ke 10 minit untuk satu ni. So yang ni pun sama, ni last, which is dia punya post carbon. Kau masukkan daripada tengah, kau biarkan dia keluar dekat inlet. So yang ni pun sama, 2 kali 5 ke 10 minit, ulang benda yang sama. So benda ni suggested buat 2 bulan sekali, and then filter dia tukar setahun sekali. Aku tahu korang pun tak rajin nak buat benda ni, sebab itulah Kowe dia jual servis dia. Untuk servis benda ni setahun dengan harga yang sekian-sekian. Ya, untuk korang jimatkan duit tu, kau kena buat lah macam ni. 2 bulan sekali cuci filter, backwash, and then setahun sekali kau tukar filter dia. Okay, so macam biasa, jangan lupa follow, share and like video ni, and kita jumpa di next video.